Seorang warga asing dipercayai terbabit dalam kegiatan pecah masuk rumah di kawasan perumahan di Taman Aman Keluang Johor pada Jumaat lalu. Kejadian yang berlaku sekitar pukul 2 pagi itu berjaya dirakam menerusi rakaman kamera litar tertutup CCTV. Menerusi video itu, suspek yang dipercayai warga negara Pakistan dilihat beraksi ala-ala Spiderman dengan memanjat pagar sebuah rumah. Setelah memerhati keadaan sekeliling, dia kemudian bertindak memanjat tembok untuk ke rumah sebelah dan dia disyaki telah memecah masuk melalui tingkap di kediaman berkenaan. Berdasarkan makluman orang awam, individu itu juga dipercayai berada di bawah pengaruh dadah semasa melakukan kegiatan tersebut. Difahamkan, meskipun sistem alarm sudah berbunyi, lelaki yang tidak menutup mukanya itu masih berani untuk menceroboh rumah itu.